menegakkan akidah, mendaulatkan syariah. Kembali kita lagi dalam siri Ramadan, memaknai makna ilah yang sebenar. Makna yang keempat yang ingin saya tekankan pada hari ini ialah berpegang bahawa Allah sebagai satu-satunya sumber yang boleh memberikan rezeki. Ketahui bahawa di antara makhluk ini yang mana Allah memberikan rezeki yang berbagai, ia hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Adapun manusia dan juga perkara-perkara lain hanyalah sebagai bekas ataupun alat yang mana Allah gunakan untuk menyampaikan rezekinya. Mereka bukan sumber yang utama. Dan ini ditekankan di dalam surah Al-Fatir ayat yang ketiga bila mana Allah berfirman, Ya ayyuhan nas, uzkuru nikmatallahi alaikum. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu fa anna tu'fakun. Wahai manusia, ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Apakah ada pencipta selain daripada Allah yang dapat memberi kamu rezeki dari langit ataupun dari bumi? Tiada ilah selain Allah. Maka mengapakah kamu berpaling daripada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala? Lihatlah bagaimana ayat ini disusun dengan sangat cantik sekali. Apabila Allah meletakkan bahawa hanya Dia sahaja yang mampu memberi rezeki, sama ada daripada langit maupun daripada bumi, dan tidak ada ilah lain selain Allah yang mampu berbuat sedemikian. Apabila kita memahami ayat ini dengan kefahaman yang sebenar-benarnya, maka kita akan meletakkan penggantungan kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang sangat masyhur yang kita boleh lihat bagaimana Nabi menerangkan tentang tawakul seekor burung. Apabila pagi ia keluar dan malam ia balik dengan kekenyangan. So di sinilah kita perlu meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada manusia, bukan kepada syarikat yang mana kita bekerja, bukan kepada pemimpin maupun kerajaan yang menjamin bermacam-macam perkara. Kerana jaminan mereka itu tidak boleh disamakan dengan jaminan yang Allah berikan kepada manusia. Apabila Allah berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in." Allah menyebut, katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mampu mendatangkan air yang mengalir bagimu? Dalam surah Al-Mulk ayat yang terakhir. Maka seorang Muslim yang benar-benar memahami pengertian ini, maka dia akan melepaskan dirinya daripada bergantung kepada manusia, bergantung kepada apa-apa sahaja ciptaan Allah, dan hanya mengkhususkan pergantungannya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah sahaja yang mampu menggunakan kita rezeki yang berbagai-bagai. Tidak semestinya orang yang kaya itu mempunyai rezeki yang banyak. Tidak semestinya orang yang miskin itu mempunyai rezeki yang kurang. Kerana yang penting akhirnya rezeki itu membawa kita ke mana? Adakah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah ataupun menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.